Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini saya ingin menunjukkan cara memasak kuih cara manis. Okey, pertama sekali sediakan loyang, acuan dan sedikit minyak untuk grease. Untuk grease loyang. Okey. Jom kita mula sekarang. Okey, mula-mula buka api. Buka api kecil sahaja, okey? Kemudian greasekan loyang dengan sedikit minyak. Kemudian acuan ni goncang sedikit. Okey. Kita takut dia bahan dia turun ke bawah kan. Goyang sikit. Kemudian tuangkan acuan ke dalam loyang. Kemudian tunggu sehingga ada timbul warna hijau yang pekat di sekeliling acuan ni. Nampak tak? Sebelum kita letak gula, kita tunggu dulu dia pekat dekat sekeliling ni. Hijau pekat. Yang ni sudah nampak kan garisan hijau pekat?